Seorang wanita dihadapkan ke Mahkamah Magistrate hari ini atas pertuduhan meludah, mengeluarkan perkataan mengaibkan dan menunjukkan jari tengah terhadap anggota polis bulan lalu. Tertuduh Teo Siu Lee, 35 tahun juga, didakwa mengeluarkan perkataan yang melukakan perasaan penganut agama Islam terhadap anggota polis sama. Dia yang merupakan pengarah syarikat serta pengurus jualan membuat pengakuan tidak bersalah sebaik 3 pertuduhan itu dibacakan di hadapan Magistrate Nur Syifa Muhammad Hamzah. Mengikut pertuduhan pertama, Siu Lee didakwa menggunakan kekerasan jenayah dengan cara meludah ke arah anggota polis Lance Corporal Jel Nazir Helman dengan niat menghalangnya menjalankan tugas di Jalan Perusahaan 2 Taman Bandar Baru Mergong pada jam 12.30 hari 31 Disember lalu. Pertuduhan itu dibuat mengikut Seksyen 353 Kanun Keseksaan yang memeruntukkan hukuman penjara sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan.